Cuba fikirkan sekejap. Ada satu kuasa macam kuasa gaib yang angkat trak sampah, gerakkan lengan robot dekat kilang, malah laraskan ketinggian kerusi pejabat anda tu. Kuasa ni sebenarnya ada di sekeliling kita, tersembunyi je. Dan semuanya dikuasakan oleh dua benda yang memang power, pneumatik dan hidrolik. Jadi, apa yang gerakkan semua benda ni? Jawapannya, kuasa bendalir. Tak kiralah sama ada guna udara yang kita mampatkan atau minyak bertekanan, sistem-sistem inilah yang buat semua kerja-kerja berat untuk kita. Jom, kita selami lebih dalam macam mana semua ni berfungsi. Okey, jom kita pecahkan perbezaan utama dia. Senang je. Sebelah sini, kita ada pneumatik. Dia ni guna gas, selalunya udara biasa je, yang dah dimampatkan untuk buat kerja. Ciri-ciri dia, laju, bersih dan memang champion untuk kerja yang perlukan kepantasan. Sebelah sana pula, kita ada hidrolik. Dia ni guna cecair macam minyak. Mungkin dia tak selaju pneumatik, tapi kuasa dia, memang tak boleh lawan. Jauh lebih kuat. Jadi, bayangkan macam ni. Satu untuk kelajuan, satu lagi untuk kekuatan gergasi. Gas lawan cecair. Simple. Baiklah, ini dia plan tindakan kita. Mula-mula kita akan fahamkan dulu apa itu kuasa dan tekanan. Lepas tu, kita akan belajar macam mana nak baca blueprint sistem ni. Dah faham teori? Okey, kita akan praktikkan pula, kita kotorkan tangan sikit. Seterusnya, kita akan jadi macam detektif sistem. Siasat apa yang tak kena. Dan akhir sekali, kita akan gabungkan semua ilmu ni dan tengok macam mana anda boleh jadi pakar dalam bidang ni. Jom mulakan. Okey, kita mulakan dengan yang pertama. Kuasa, tekanan dan anda. Bunyi macam berat kan? Tapi percayalah, kita akan tengok macam mana konsep yang nampak macam sains roket ni sebenarnya adalah kuasa yang ada di sekeliling kita, yang kita guna hari-hari, selalunya tanpa kita sedar pun. Jadi, apa rahsia dia sebenarnya? Senang je. Intipati dia satu je. Kita gandakan kuasa. Bayangkan, dengan hanya sedikit tekanan pada udara atau minyak, kita boleh hasilkan daya yang cukup kuat untuk angkat benda-benda berat. Ia macam magic science. Kita tukarkan satu sentuhan ringan jadi kekuatan seorang gergasi. Itulah kehebatan sistem ni. Baiklah, sekarang kita masuk bab kemahiran paling asas untuk jadi pakar, membaca rangka tindakan. Cuma bayangkan macam ni. Anda tak boleh main lagu kalau tak kenal nota muzik kan? Sama jugalah macam ni. Anda kena faham bahasa dia, simbol-simbol dia, barulah anda boleh buat sistem tu bernyanyi. Dan bahasa ni kita panggil gambar rajah lita. Dengar ya, ini bukan setakat lukisan teknikal yang bosan tau. Ini ialah peta harta karun anda. Ini resepi masakan anda. Dia bagi tahu setiap satu komponen tu buat kerja apa dan macam mana dia berhubung dengan komponen lain. Kalau tak ada benda ni, kita ibarat meraba-raba dalam gelap. Memang takkan jadi. Proses dia mudah je, tapi kena ikut langkah. Pertama, kita tengok gambar rajah tu secara keseluruhan, macam tengok peta dari pandangan atas. Dah dapat gambaran besar? Okey, lepas tu kita zoom in. Kita kenal pasti setiap simbol. Okey, yang ini pump, yang itu pula injap, yang ni silinder. Akhir sekali, barulah kita nampak kaitan semua benda ni. Macam mana satu tindakan tu boleh hasilkan tindakan lain dan seterusnya sampai capai matlamat. Inilah ABC dia, asas paling penting. Dah cukup dengan teori atas kertas. Sekarang masanya untuk mengotorkan tangan anda. Dekat sinilah semua ilmu yang kita belajar dari gambar rajah tadi akan diuji. Kita tinggalkan blueprint dan kita pegang komponen-komponen sebenar. Inilah masanya kemahiran sebenar dibentuk. Anda bukan setakat tahu beza jenis-jenis komponen, tapi anda boleh rasa sendiri perbezaan tu di tangan anda. Anda akan belajar guna alatan yang betul, baca manual macam seorang pro, dan paling penting sekali, pasang semua komponen tu dengan betul dan selamat. Saat inilah anda berubah daripada seorang yang hanya tahu kepada seorang yang boleh buat. Dan dengan sini, inilah perbezaan antara amatur dengan profesional. Sesiapa pun boleh sambung wayar atau pipe, tapi seorang pro, dia akan sahkan, dia akan cek dan recheck setiap satu komponen tu, bandingkan dengan manual, pastikan ia betul-betul sama dengan blueprint. Sebab dalam bidang ni, ketelitian tu bukan pilihan, ia adalah satu kemestian. Tapi, macam mana kalau sistem yang kita dah pasang elok-elok tu tiba-tiba rosak? Selamat datang ke bahagian yang paling best, paling mencabar, menjadi detektif sistem. Inilah masanya untuk kita pakai topi penyiasat kita. Macam dalam kes jenayah, setiap sistem yang gagal mesti akan tinggalkan bukti. Mungkin tekanan tiba-tiba drop tanpa sebab, atau ada kebocoran minyak yang jelas, atau mungkin ada satu komponen yang terus senyap, tak berfungsi. Semua ni adalah cap jari yang ditinggalkan oleh si pesalah.
Tugas kita, baca petunjuk ni dan cari puncanya. Detektif yang handal, dia tak main agak-agak. Dia ada kaedah. Pertama, kenal pasti masalah sebenar, apa yang sepatutnya jadi dan apa yang tengah jadi sekarang. Kedua, guna alat yang betul untuk sahkan apa yang kita syak, jangan main teka-teka. Ketiga, bila dah pasti, barulah kita baiki. Dan akhir sekali, langkah yang ramai orang lupa tapi sangat penting, catat semua benda. Rekod kerja kita tu akan jadi rujukan paling berharga untuk masa depan. Okey, jadi selepas kita lalui semua fasa ni, apa hasilnya? Kita dah sampai ke peringkat akhir, daripada gambar rajah kepada pelaksanaan. Inilah kemuncak perjalanan kita, di mana semua teori dan praktikal akhirnya bercantum menjadi satu kemahiran yang padu. Jadi, apa yang anda dapat akhirnya? Boleh kata anda akan ada 3 kuasa super. Pertama, anda boleh tengok mana-mana gambar rajah dan anda akan faham bahasa dia. Kedua, anda boleh ambil satu kotak penuh komponen dan pasang jadi satu sistem yang berfungsi dari kosong. Dan yang ketiga, yang paling power. Bila ada masalah, anda tak panik. Anda tahu apa nak buat dengan tenang dan efisien. Itulah maksudnya penguasaan sebenar. Kesimpulannya macam ni, belajar pasal pneumatik dan hidrolik ni bukan setakat belajar pasal pump dan pipe. Ia satu perjalanan yang tukarkan anda daripada seorang pemerhati kepada seseorang yang faham dan boleh kawal kuasa-kuasa hebat yang menggerakkan dunia di sekeliling kita. Dan ini membawa kita ke soalan terakhir. Sekarang anda dah tahu blueprint dia. Anda dah faham bahasa dia. Pintu ke pelbagai kemungkinan dah terbuka luas. Jadi soalannya bukan lagi macam mana, tapi apa? Apa yang anda nak bina? Atau masalah besar mana yang anda nak selesaikan lepas ni? Cuba fikirkan.